semua orang, kami dari TV PSS, Pusat Sumber Air Ilmi. Pada hari ini, College Vocation Kelang telah mengadakan sesi pendaftaran pelajar baru pada tahun 2026. Jom kita orang bawa korang semua pergi melihat suasana pendaftaran pelajar baru. Jom! Hai, Assalamualaikum. Kami daripada TV PSS. Hari ini kita bersama dengan Puan Norizalias. Cikgu, saya ingin menanyakan beberapa soalan, iaitu macam mana cara perjalanan hari ini daripada awal sampai akhir. Adakah okey ataupun tidak? Okey, terima kasih kerana sudi menemburuga. Okey, saya selaku penyelaras untuk pengambilan pelajar. Hari ini adalah hari pendaftaran dan kita telah bermula pada jam 7.30 pagi tadi ya, dengan pendaftaran pelajar-pelajar baharu dan seterusnya sekarang kita berada di fasa taklimat ya, oleh NYDP, oleh pengarah dan nanti diikuti oleh TPSA. Dan seterusnya nanti adalah pendaftaran mengikut program masing-masing di anjung selera. So Alhamdulillah setakat ini semuanya berjalan lancar. Assalamualaikum, kami dari TV PSS. Akan nak tanya, korang dari kos mana? Saya dari kos elektrik. Saya dari otomotif. Jadi persoalannya, kenapa KB Kelang jadi pilihan korang? Sebab maybe dekat kan. Dekat. Sebab sini ramai. Minat lah, dekat je, dekat. Jadi korang asrama lah. Sama. Itu saja, terima kasih. Saya nak tanyakan kepada Tuan, apa perasaan Tuan selepas anak Tuan dapat masuk ke KB Kelang? Pertama sekali Alhamdulillah lah, sebab apa yang pengarah cakap tadi tu ramai sebenarnya yang mohon dekat KB ni kan, tapi anak pakcik terpilih tu, pakcik bersyukur sangat lah. Semoga dia serasi, boleh terimalah apa yang kos dia ambil kat sini, belajar sampai cik target dia kalau boleh sampai diploma lah dekat sini. Terima kasih. Yang paling dekat ini dengar lah. Yang kami pilih sini dan tengok kursi pun ada. Memang tak ada, orang kata memang tak pilih yang jauh lah. Sebab kalau kita tak nak buat kamu.